Salam semua. Di Melaka, sebuah simbol dipamerkan. Bukan kapal Melayu, bukan warisan Nusantara, tetapi replika kapal Portugis, penjajah yang pernah menakluk. Dan di sinilah bermulanya persoalan. Apakah yang sedang kita angkat sebagai sejarah? Dan lebih penting, siapa yang sedang kita rendahkan? Profesor Datuk Dr. Ahmad Murad Merican menyifatkan langkah ini sebagai satu kesilapan besar. Bagi beliau, ini bukan sekadar isu pameran tetapi kegagalan membentuk kefahaman sejarah. Apabila kapal penjajah dijadikan ikon, mesejnya jelas walaupun tidak disebut. Seolah-olah tamadun maritim kita hanya bermula dengan kedatangan kuasa asing. Hakikatnya, sebelum Portugis tiba, dunia Melayu sudah lama menguasai lautan. Kapal besar, teknologi pelayaran dan jaringan dagang yang merentas dari Timur Tengah ke China, semuanya pernah wujud, berkembang dan dihormati. Namun hari ini, semua itu tenggelam. Bukan kerana tiada sejarah, tetapi kerana sejarah itu tidak dipilih untuk diceritakan. Inilah yang disebut sebagai naratif terbalik. Apabila penjajah ditonjolkan dan peradaban sendiri dipinggirkan, lebih membimbangkan, muzium, institusi yang sepatutnya menjadi penjaga memori bangsa, kini berisiko menyampaikan gambaran yang tersasar kepada generasi muda. Ini bukan sekadar soal pameran. Ini soal siapa kita dan bagaimana kita melihat diri sendiri. Kerana akhirnya, sejarah bukan hanya tentang masa lalu. Ia adalah alat membina masa depan. Dan jika naratif kita terus dikuasai oleh bayang penjajah, maka jangan terkejut jika identiti kita juga perlahan-lahan hilang arah. Sekian dulu. Jangan lupa like, share dan subscribe politico.my.